Tahu tak sebenarnya penting? Kita nak hantar kat siapa, tahu tak? Sorry. Nanti buat lagi. Dia tak apalah. Dia kan dokumen penting. Dokumen penting kalau dalam pejabat saya tahun selalu kopi balik. So mesti ada yang ada kopi dia punya. Kita ambil ganti dia. Boleh. So kita tak ada masalah lah. Sorry yang Okay, dia macam ni, kita tak boleh barang orang nanti mungkin dia ada masalah dari ni. Kita kena letak macam mana nak cakap dalam perbahasan nanti, put yourself in their shoes. Duduk dalam kedudukan tu. Kita tak boleh nak marah. Baiklah, saya ni bukan apa. Saya ni Ramadan Kareem, bro. Tapi perempuan kan. Baiklah. Puan, ini yang dokumen baru. Tadi saya buat silap story yang dulu. Saya nak minta maaf juga sebab malah tak tentu pasal. Apa tuan? Saya punya buah yang sebelah. Saya tengok. Saya tak tahu apa yang kertas ni kode ke lain pun saya tak tahu. Sorry tuan. Saya minta maaf juga. Saya minta maaf.